Untung kan Maju ada pot breakfast yang best. Makan yung ke oi pa oi cafe setiawan Maju. You datang sini sebab you nak makan sarapan pagi. Sarapan pagi breakfastnya saat ni ke benda makanan dia komen. Yo dah nasi lemak jumbo crispy chicken chop, mi goreng mamak. Mi goreng mamak dia kat sini memang sebiji rasa mi goreng mamak kat kedai mamak. Tapi yang ni dapat sekali ayam besar komen. Nasi lemak dia kat sini yang puas hati sangat sebab portionnya banyak komen. Dekat sini nama pun ada mi wonton, mi kari nyonya VIP. Kiranya kalau komen nak makan makanan berkuah pun ada dekat sini. Komen pagi-pagi yang teringin nak makan fish and chip, kemarilah sini ada fish and chip komen. Makan ringan-ringan roti bakar ada, roti gegar ada. Makan roti gegar, roti bakar ni tambah dengan minum air kopi pone komen. Tak minum kopi tak ngapai ada air teh. Air kat tepi pun ada komen. Ini yang handal. Ini baru benar air kat tepi. You order air kopi cam dan bandung cincap. Untuk side dish pula kita ada dimsum komen. Macam-macam jenis dimsum ada, dumpling pun ada. Dumplingnya lembut je gemuk. Kat sini kalau kamu nak makan chong fan pun dia ada kamu. Chong fan yang dalamnya udang berbaloi. Laki yang apa kelagi aja gemuk kamu dia makan chong fan. Dia ada juga kuih bom, cutie pau, cuma comel je paunya kecil-kecil tu nama cutie pau. Warnanya ni ikut flavor paunya. Kat sini dia pun ada gelato. Gelatonya aiskrim. Dia buat sendiri komen. Ada tiramisu, doroyan. Sedap doroyan ni komen. Dan aiskrim mangga gelato. Dia ni buka daripada 8.30 pagi sampai 11 malam. Dia ada 10% diskaun untuk pejabat awam yang makan dekat sini. Komen mana nak keluar? Komen order je dekat Food Panda, Shopee Food, GrabFood. Usahlah risau. Dia ni ada serifat halal dah. Ate mula lah. Ate komen.